kaum muslimin merupakan umat yang pertama kali dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Merupakan kaum muslimin adalah umat yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam syurganya. Walaupun kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika di dunia merupakan umat yang terakhir, akan tetapi di akhirat kelak kita merupakan umat yang terdepan, yang pertama kali dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, umat yang pertama kali dimasukkan ke dalam syurganya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, keutamaan yang dimiliki oleh umat Islam ini dibandingkan umat-umat yang lainnya. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat belajar ilmu Islam.